Hai guys, ini hari Robin sudah sampai dekat kolam mancing LS dekat Teluk Panglima Garang. So Robin akan buat review dekat kolam ni untuk hari ni. Kat sini ada 4 kolam. So nanti Robin akan tunjukkan dia punya kolam-kolam dia lah. Tempat ni sangat selesa dan sesuai untuk bawa family geng. Ya, sebab dia ada resort. Okay guys, ini bilik dekat kolam LS ni ya. Okay. Cantik bilik dia, bersih. Okay, aircon pun sejuk. Tengok dia punya toilet dia pun luas. Okay, sangat selesa. Dengan tempat makan yang pork free dengan lard free lah. So dia tak ada jual daging babi ya. Suasana dia sangat cantik. Tempat ni sangat sesuai untuk geng-geng yang nak bawa family, yang nak kasih anak-anak muda tu kena racun memancing. Sinilah tempatnya. Sini adalah tempat yang sangat sesuai. Ini kolam juga dikenali sebagai kolam anti kumpau. What? Memang tak boleh kumpau punya. Right. Tempat ni tak panas, sejuk. Siap ada pondok lagi untuk makan kat sana tu. Okay, pondok untuk makan lah, makan malam. Guys, mana mau cari kolam pancing ada macam ni boleh santai-santai. Mana lagi mau cari kolam macam ni? Ada gazebo, tempat makan. Okay, betul-betul cantik guys. Siap ada kipas lagi. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you, it's true.